Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Nabilah Khalida dan ini Niaga Wani. Seperti biasa pada jam ini kita akan berikan laporan berita bisnes kewangan ekonomi dalam dan juga luar negara. Namun kita mulakan dengan perkembangan ini. Institut Pendidikan Ekonomi Malaysia MIR menjangka keluaran dalam negara kasar KDNK negara berkembang 4.0% pada 2026 disokong oleh pengukuhan berterusan dalam sektor perkhidmatan, pelombongan dan pembuatan. Fellow Kanan Bukan Pemastautin MIR Khalid Abdul Hamid berkata, walaupun sektor pelombongan mengalami gangguan pada tahun ini, ia dijangka mencatatkan prestasi yang lebih baik pada tahun depan. Katanya satu-satunya kebimbangan ialah ketidaktentuan ekonomi dunia disebabkan masalah geopolitik dan perkara seumpamanya. Itu mungkin menyebabkan sektor pelombongan diunjurkan rendah sedikit dari segi pertumbuhan pada tahun depan. Beliau berkata demikian pada persidangan tinjauan ekonomi nasional pada Khamis. Tambah beliau, struktur ekonomi Malaysia kekal kukuh dan berdaya tahan membolehkan negara memanfaatkan lebih banyak peluang pertumbuhan. Mengenai perjanjian perdagangan timbal balas Malaysia Amerika Syarikat, Khalid berkata, walaupun dasar kekal utuh, beberapa perkara berkaitan tarif terus dicabar di Mahkamah Amerika Syarikat. Beliau berkata tumpuan utama perlu diberikan kepada mengurangkan impak langsung dan tidak langsung. Ahli Ekonomi Utama Serantau Bank Pembangunan Asia untuk Asia Tenggara, James P. Villafiorte berkata, pertumbuhan ASEAN diunjurkan 4.3% hingga 4.5% pada 2025 hingga 2026 berdasarkan inflasi yang kekal terkawal di kebanyakan negara. Di sebalik ketidaktentuan global, ASEAN terus berkembang pada kadar yang baik disokong oleh permintaan domestik yang kukuh, dasar makroekonomi yang lebih baik dan pelaburan infrastruktur yang berdaya tahan. Negara seperti Singapura, Malaysia, Vietnam dan Indonesia paling banyak mendapat manfaat daripada keadaan luaran yang lebih baik, terutamanya negara yang lebih terbuka dan berpendapatan tinggi. Bagi mengekalkan pertumbuhan dan mengelak kemerosotan, Villafiorte berkata ASEAN perlu memperkukuh rangka kerja serantau untuk integrasi, inovasi dan keterangkuman selain mengekalkan pendirian neutral yang strategik serta hubungan kukuh dengan Amerika Syarikat dan China.